Apakah hukum beramal dengan hadis dhaif? Hukumnya harus. Ingat ni, kita nak ngaji hadis ni 300 lebih ada. Pattern-pattern hadis, jenis-jenis hadis ni. Tapi kita untuk orang awam kita ni, mengingat 4 perkara sudah. Sudah cukup. Yang pertama hadis sahih, kedua hadis hasan, ketiga hadis dhaif, keempat hadis maudhu', hadis palsu. Dan mana hukumnya? Kalau kita nak amalkan 3 hadis saja boleh amal. Hadis sahih, hadis hasan, hadis dhaif boleh amal. Hadis yang tak boleh kita amalkan ialah hadis palsu, kerana dia bukan hadis. Rekaan orang semata-mata, letak Nabi berkata. Faham? Dalam bab melaksanakan hukum pula berhujah, 2 hadis saja boleh digunakan, hadis sahih dan hadis hasan. Apa makna berhujah? Untuk menetapkan hukum. Contoh, kita nak kata semayang mubatal, mesti buat mari hadis sahih atau hasan, baru boleh kata batal. Kita nak kata perkahwinan kamu tidak sah, mesti dalil hadis sahih dengan hadis hasan. Hadis dhaif tak boleh. Faham? Hadis dhaif hanya boleh untuk amalan saja. Kita dengar kelebihan membaca Quran, gini pahalanya, tapi hadis itu dhaif, boleh amal. Kita dengar kelebihan bersugi, hadisnya dhaif, boleh amal. Dan itu bukan masalah hukum. Faham? Dalam masalah hukum, nak kata semayang orang ni batal, nak kata perkahwinan itu tidak sah, atau nak potong tangan pencuri, atau nak sabitkan penjara ke atas seseorang, mesti hadis sahih dan hadis hasan. Itu panggil berhujah. Ada pun hadis dhaif untuk kelebihan saja. Jadi beramal dengan 3 hadis adalah boleh. Hadis sahih, hadis hasan, hadis dhaif. Siapa kata boleh hadis dhaif? Ulama fiqh dan ulama hadis. Dan yang kata tak boleh, Wahabi tak boleh. Bila tidak ulama. Faham lagi? Kata Imam Nawawi, yajuzul amalu bil hadis dhaifi indal fuqaha wal muhaddisin fi targhibi wa tarhibi wal fadaili ma lam yakun mawdu'a. Harus kita beramal dengan hadis-hadis yang lemah, hadis-hadis yang dhaif di sisi ulama hadis, di sisi ulama fiqh, untuk menggema pada akhirat, menakut daripada berbuat maksiat dan fadilat-fadilat amal. Tetapi tidak boleh hadis palsu. Jelas. Dan kemudian kalau kita nak riwayat hadis, kalau kita nak baca hadis dhaif, wajib tak kena sebut hadis ini dhaif? Tidak wajib. Dan kalau kita sebut, sunat. Faham? Yang wajib sebut ialah meriwayatkan hadis palsu. Kita nak khabar satu hadis yang rekaan orang, jangan baca saja hadis, takut orang ingat hadis. Kena kata pula, hadis yang saya baca tadi adalah palsu. Faham? Soalan seterusnya,